Disebabkan didikan yang kopi daripada barat ni, hari ni kita punya generasi, Ustaz, ramai yang problem sebenarnya. Tak ada kualiti. Tak ada. Satu, kualiti. Yelah satu, kita tengok dengan gadgetnya kan. Contoh kan. Tapi benda tu kita boleh tengok dengan mata kita, Ustaz, kan. Tapi kalau kita tengok pula generasi yang macam kita ni, dia punya mental dia kuat sikit. Betul. Kita ni jenis campak mana-mana boleh hidup lah. Betul. Tak koyak lah. Tak koyak. So sebenarnya untuk zaman sekarang ni, mana yang lebih sesuai sebenarnya, Ustaz? Antara didikan barat dan didikan barat ataupun didikan yang zaman kita. Maksudnya bila sebab ada orang dia bila kita cerita yalah cara didikan zaman kita, kau ni kolot lah. Mana ada orang pukul anak dah sekarang. Betul. Mana ada orang rotan anak dah. Tu mana datang didikan dalam agama yang umur dah 7 tahun dah mau mayis tu. Dalam agama kita boleh rotan anak. Betul. Tapi dengan cara Islam lah. Yeah. Kalau kita pergi libas dengan kayu hoki tu tidaklah. Kan ada cara dia. Kan kita kepit Quran, kita pukul rotan anak kita jangan sampai Quran tu jatuh. Quran tu dekat supaya tangan kita tak ada tak angkat tinggi sangat. Tak sakit pun lah, sekadar untuk mendidik sahaja dengan kasih sayang. So rotan anak. So orang sekarang ni, aku kata akhir zaman ni makin lama budak-budak makin manja. Sangat manja. Parents pun makin manjakan anak. Dulu zaman sekolah kita fly lah. Saya duduk asrama kan. Kita fly standard lah budak-budak kan, form 5 fly pergi mamak apa semua kantoi. Mak bapak datang sesah je. Lempangnya sesahnya, tak boleh suruh cikgu sesah kita. Zaman sekarang kalau anak dia fly, dia balik, katakanlah warden lah cikgu dia cubit tangan ke, rotan tangan ke, mak bapak datang saman. Report polis. Dr. Elodie sampai tak pasal Elodie sampai. So benda-benda macam ni dia buatkan anak-anak makin jadi raja. Rasa aku ada backup besar mak bapak aku. Aku buat apa pun, salah apa pun, mak bapak aku tetap sayang aku. Itu yang salahnya. Bila mana kita tak gunakan cara agama dengan betul. Kita salah tafsir. Agama mana boleh sakiti anak apa semua. Kita bukan sakiti anak, kita mendidik anak. Betul. Daripada kau spoil anak tu dengan manjakan dia apa semua, nanti dia besar, kau sendiri yang akan terkesan. Anak akan lupakan kau. Rindu kepada Tanah Suci? Jangan lupa dapatkan wangin Raudhah dan juga kasturi dari bumi Madinah Al-Munawwarah khas daripada di Haramain.